Anda masih lagi bersama-sama dengan kami dalam program realiti Jaguh Rakan Muda. Program ini merupakan inisiatif hebat daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS terus kepada belia negara. Bersama-sama saya sekarang, macam biasa, yang terpaling atlet. Orang kata, Airin Ros. Dah ready ya? Lebih semangat. Kita ada Mami Go. Hai, saya lagi. Sebelum ni nampak belia, sekarang nampak remaja. Wah, nampak rakan muda. Rakan muda. Dan sekarang ni, sebelah saya sekarang, Abang Q Haidar. Walau, orang-orang filem, sekarang jadi usahawan. Saya bukan nak cakap apalah. Saya ada stok sebenarnya page Abang Q Haidar. Sekarang dia pun atlet-atlet. Badan sadu-sadu ketak-ketak. Ya, betul. Dah ke arah tu. Dah boleh geng dah, Redha. Dah boleh geng. Betul. Yeah. Baiklah, untuk episod keempat, kita nak tengok apa cabaran yang menanti. Kalau dah ready, let's go. Kita tengok apa jadi. Sekarang saya bersama 4 pasukan Jaguh Rakan Muda yang mana sekarang kita berada di Pusat Jagaan Warga Emas Muhammad Ibrahim Semenyih. Apa yang kita nak buat kat sini adalah bagi meraihkan elemen rakan muda, rakan prihatin. Sekarang ni kita akan merealisasikan ataupun menyantuni abah-abah dan juga mak-mak kita kat sini. Dah ready ke? Yeah! Rakan muda? Yakin boleh! Rakan muda? Yakin boleh! Let's go! Ini merupakan kali pertama saya melakukan aktiviti ini dengan as a team juga. So, terima kasih Jaguh Rakan Muda sebab telah bagi pengalaman macam ni lah. 这是我人生第一次去老人院，是蛮好玩的一个东西。去帮助他们，其实心里也是有一点踏实啦。 Ini rakan prihatin. Ni prihatin. Yang mana kita menyantuni warga-warga emas. Encik Muhammad Ibrahim ya? Saya Mak Redha. Ini dia Encik Muhammad Ibrahim. Ya. Yeah. Alright, Cik, hari ni nak kena buat apa sebab saya bawa lebih kurang 30 lebih orang ni. Ada banyak kerja. Ada banyak kerja. Banyak kerja, ada gotong royong nak bersihkan rumah baru kita. Wah. Let's go guys. Barang boleh letak kat dalam. Shoes off. Yes, buka kasut. Alright guys, so today kami akan buat sedikit senam aerobik ataupun senaman warm up sikit. So, are you guys ready? Yeah! So, Wilson, come here. Ikut pergerakan Wilson, okay? Saya dapat lihat bagaimana riak wajah mereka gembira apabila ada orang yang datang. Mereka rasa disayangi dan saya rasa aktiviti itu sangat membuka hati kita sebagai anak muda. Ada rasa empati kepada warga emas. Alright, so kami sudah selesai kami punya senaman dan warm up. Sekarang kita hantar balik dia orang masuk dalam dulu, okay guys? Okay, boleh. Kita gotong royong and painting diorang punya rumah. Sekarang ni ada satu rumah, diorang share. Lelaki dengan perempuan. Diorang ada sewa lagi satu rumah dekat depan untuk perempuan pindah. Ini yang korang bersihkan semula. Hari itu. Aktiviti kami buat, first kami kena bagi ke 4 grup. 2 grup buat cleaning, 1 grup buat dessert, 1 grup painting. Kita tengok tim yang cuci rumah. So tadi saya pun join turut serta sapu. So ada lagi tim sapu kat sini. Lepas ni nak mencuci pula, basuh, sabun, sental semua. So kita nak make sure penduduk wanita yang belah sana akan selesa untuk berada dekat sini. Okay guys, so tim kuning dan tim hijau sekarang kita orang nak suap kepada orang tua-tua dengan onde-onde yang dibuat oleh daripada tim hijau. Let's go guys! Mula-mula rasa sebab tapi bila dah membantu tu rasa macam seronok lah. Diorang pun tengok macam happy je kita tolong apa semua kan, bagi makan dan benda semua kat diorang. So ramai datang, so diorang seronok lah. Lagipun kami pun macam baya-baya anak-anak mereka semua kan. So bila tengok expression diorang rasa macam seronok lah, kita pun dapat membantu lah. 因为它不是一个比赛嘛，所以我们一起去做这个东西的时候，你会 feel 到你的那个 friendship and all 是真的是有提升这样子啦。 Apa yang penting? Kerjasama. Apa yang penting? Kerjasama.
Rakan prihatin ni salah satu elemen yang ada dekat dalam rakan muda ni. Apa yang pentingnya rakan prihatin ni kepada anak muda? Bagi Ain sebenarnya ini adalah antara benda yang paling penting, especially macam Redo kata untuk anak muda, sebab kita kurang aware ataupun sensitif, especially part-part ni lah. Betul. Kita tak exposekan benda ni. So bila kita tengok rakan muda tunjuk buat macam ni, kita rasa macam appreciate juga. Budak-budak muda sekarang ni dia banyak gadget. Masyarakat ni kadang-kadang dia terpisah sikit. Dia tak sentuh banyak sangat tak benda-benda sentuh ni. sangat. So benda ni saya rasa sangat bagus lah. Dia macam tiba-tiba korang tunjuk ni macam alah. Keharmonian. Macam sensitif part tu macam touching sikit. Tak payah cakap banyak, kita nak tengok aktiviti seterusnya. Apa benda yang dia orang kena buat? Yeah, inilah jago rakan muda. Rakan muda? Yakin boleh! Rakan muda? Yakin boleh! Yes. Sebelum tu, berikan tepukan yang sangat-sangat kuat kepada keempat-empat tim yang berada dekat depan saya ni. Yes. Alright, sekarang kita berada di pekarangan Menara Kuala Lumpur. Ini adalah lokasi untuk cabaran utama untuk episod kali ini. Takkan nak panjat? Nak panjat ke? Seperti yang anda sedia maklum, kita boleh lihat tim hijau dan juga tim kuning. Kedua-duanya tak cukup ahli. Nak teruskan ke? Boleh? Boleh? Boleh. 今天的话是我们的半决赛嘛，所以就有一点紧张，因为其实也是很想要就是进到总决赛，因为都已经来了嘛。 Tim saya kekurangan seorang sebab dia ada masalah kesihatan. Tim kami tinggal 7 orang je. So jadi takkanlah 7 lawan 8 kan. So agak pelik jugalah kat situ. Kalau nak ikutkan tim produksi secara adilnya, kita memanggil semula tim Antelope Putih dan mereka telah pun bertanding sesama sendiri bagi menentukan 2 ahli yang bakal berentap di dalam pasukan ini. 我当下我是觉得应该是依林，我也希望是她，因为她是女生综合实力里面最强的。 Alright, kalau dah ready, saya nak menjemput The Two. Silakan. Ini tim putih kan? Yes. Tim putih kan? Dia orang berentap untuk nak ganti 2 orang yang injured tu. Okey. Tim kuning dengan tim hijau. So maksudnya dalam tim putih ni akan 2 orang je 2 lepas. orang saja. Apa yang dia orang kena buat? Kita nak masukkan satu ni je dalam triangle ni. Tak senang je meh. Kita sebelum ni tak pernah berjaya. Kan tak boleh kita cuba Tapi teruskan. Saya cuba. Bila dapat tahu yang akan join tu daripada tim Antelope Putih, saya rasa 2 orang je lah. Jang Yu dengan adik dia. I think Nafis. Saya rasa macam Yilin kot. Kita memang sangat-sangat terkesan dengan Zhang Yu dan juga adik dia lah. Boleh tak dia masuk, adik? Mengharapkan dia masuk? Naklah. Tapi rasa-rasa dia boleh selesaikan tak buat benda tu? Macam tak boleh je share dengan Mami? Macam susah je. Kita Sebab tengok. dia macam penuh. Alright, kita tengok dulu. Kalau dah ready, saya nak menjemput The Two. Silakan. Yuvan, Ishwari, apa khabar? Baik,就有点吓到是 Australia. Second opportunity, not something usually people get, right? If I can go, I definitely can win this. It's like another chance for me to shine. After being eliminated from being white team, honestly, I just gave up. I was like, okay, tak apa, this year, maybe not my year, next year lah. And then I received this message in our group that, okay, we have wildcard. 2 people will masuk balik. Pandainya. Jadi oleh itu, ahli yang baru untuk Gajah Hijau adalah Aishwari. Ini bermakna Yuvan adalah ahli kumpulan Jaguar Kuning. Let's win. 当 Ashwari 出来的时候，我一开始是我要开始讲英文了，因为我的英文比较烂。可是他一来的时候，他是讲华语，我就大家好，我成功来了 Team Gajah Hijau。对，我会说华语。 very Malaysian 的。 Ada juga yang Melayu tahu Ada, Cina. Sophia. Ini Sophia. Ada satu lagi kejutan. Nampak tak kat depan saya ni?
Nampak? Sebenarnya, kita ada satu lagi kejutan yang mana seperti yang kita semua sedia maklum, ketua kumpulan yang ada pada hari ini adalah dipilih mengikut ranking teratas ketika cabaran episod pertama. Betul? Betul. Hari ini, setelah melalui beberapa cabaran, kami ingin memberi peluang untuk anda merombak ataupun mengekalkan ketua kumpulan anda. Mengekalkan. Merombak atau mengekalkan? Saya rasa nervous juga sebab saya nak tengok apa yang teammates lain rasa pasal saya. Saya tak expect banyak pun lah. Kalau diorang nak rasa saya tak layak jadi ketua, tak apa. Saya pun boleh surrender. Bersempena salah satu komponen dalam Rakan Muda iaitu Rakan Demokrasi. Setiap pasukan dikehendaki mengundi ketua pasukan baru ataupun mengekalkan ketua pasukan. Macam melebih lah. Sebenarnya bagi kita punya grup, sebenarnya sama. Sebab biasa kita bincang apa-apa, tak ada one man show sebab kita semua teamwork lah. Mungkinlah itu tim biru dia ada mau tukar itu captain. So doesn't matter. Whoever you guys choose, still same lah. Bagi saya, semua pun boleh jadi kapten juga. Jadi harapan tu memang untuk tim lah. Tapi tak bolehlah ketua kumpulan ni masuk kumpulan ni ke tak ada kan? lah. Dia tukar ketua kumpulan dalam kumpulan tu je kan? So, diorang kena buat undian. Tim sendiri yang undi. Yes, betul. Okey. Tak baik tau nak melagakan orang. Bukan. Melagakan. Syah, nak kekal ke Syah? Tak tahu lah. Tak tahu. I heard that we need to vote for a new captain. I felt like we don't really need a new captain. Our captain was perfectly fine. Merah. Silakan. Han tukar kan? Masa tu punya perasaan macam tak tahu sebenarnya nak vote siapa sebab saya rasa kita orang semua macam percaya dekat Raihan. So macam memang dia je yang sesuai untuk conduct. Bagi saya konsep tu sangat bagus sebab memberi peluang kepada semua ahli kumpulan membuat keputusan sendiri. Saya rasa hijau, kuning mesti kekal. Hampir bang. Sikit lagi. Sikit lagi. Boleh. Saya rasa boleh. Konsep pemilihan ketua ni satu benda yang baik lah. Kita boleh bagi peluang kepada orang lain untuk rasa macam mana rasa dia jadi ketua, make them feel special, ada responsibility sikit. Anda masih lagi menyaksikan Jaguh Rakan Muda, inisiatif hebat daripada Kementerian Belia dan Sukan. Terus kepada belia-belia negara kita. Kalau dah bersedia, bagi saya masa sekejap untuk saya nak kira. Alright, ready? Ready. Pasukan kuning. Even though most of the challenges we got last, his spirit is still there. Undi dirahsiakan. Kekal Syah 1. Syah 2. Syah 3. Syah. Sebab saya rasa saya menjadi leader yang bagus lah untuk diorang. Syah. So saya rasa diorang still kekal dengan saya. Syah, ni lain sikit. Abang Syah. Tahniah Syah. Diorang pun still lagi percayakan saya untuk jadi ketua. So saya pun banggalah juga dengan tim saya sebab percayakan saya lagi. Syah sebulat suara kumpulan undi dia. Hijau je lagi lah, hijau. Kita merah tu. Bagi saya dalam tim Harimau Merah ni yang boleh jadi kapten, Kak Fatin. Sebab dia dah berkeluarga, so maybe dia dah ada pengalaman untuk handle orang lah. Han. 1. Han. 2. Fatin. Fatin. Fatin 1. Saya rasa nervous juga sebab saya nak tengok apa yang teammates lain rasa pasal saya. Fatin. Wow. Fatin 2. Han 2. Han, kapten pasukan yang memberikan peluang untuk nama saya dijadikan calon. Jika mereka ingin beri peluang kepada saya akan cuba lakukan tanggungjawab itu dengan baik. Han. Han 3. Han 4. 4 berbalas. 4-2 dah tak dapat lah. Ini bermakna Han kekal di tim merah sebagai pasukan. Congratulations. I think everyone thought that Han was the perfect captain for the group because he's strong and smart. So we all decided to choose him. Masa tu saya rasa terkejut lah. Tiba-tiba ada pemilihan pula untuk kapten baru kan. Tapi saya masih setia dengan Hana sebab dia ada mindset nak menang.
Kita teruskan dengan tim hijau. Tukar. Justin, ada love. Hey. Justin 3. 4 buat Justin. Okey, masuk. Terus. Steven 1. Ya betul, saya bawa Steven. Kenapa? Ya, sukalah sebab saya memang tahu Justin yang kekal punya. Sukalah. Justin 5. Majority adalah Justin. Tanya Justin, kekal. Kita mengharapkan sesuatu yang lain daripada tim. Confirm tim biru tukar. Imran Ash. Sofia. Sofia. Awalnya Kaden, Sofia sekarang ni. Sofia 3. Tas yang memerlukan banyak pemikiran ni, potensi kemenangan kami agak tinggi sebenarnya kalau Sofia jadi lead. 他是在我们 group 里面，他的 brain 是最 active 的。 Sofia 5. Majority Sofia. Tanya Sofia. Kaden, boleh tukar A new captain. armrest. Apa nama tu? Rizwan anda, pada Sofia. 我很开心，我也是很 scary 一下，因为一个女生罢了嘛。可是我觉得很开心，因为他们有 trust 我嘛。我要给人看女生当 leader 比较好。 Sila berikan tepukan kepada ketua masing-masing. Dan kini, yang paling ditunggu-tunggu. Apa bentuk cabaran yang akan datang? Cabaran kali ini bukan hanya bakal menguji ketahanan fizikal tetapi juga kecerdasan mental dan yang paling penting sekali, semangat berpasukan. Setiap pasukan akan melalui 3 cabaran utama. Markah daripada ketiga-tiga cabaran ini akan digabungkan untuk mengetahui kedudukan ranking pasukan. Ranking 1 dan ranking 2 akan terus ke final. Ranking ketiga dan keempat berpotensi ataupun mungkin akan disingkirkan. Since we got champion for the last total challenge, so of course we can win. Anda masih lagi di Kuala Lumpur Tower dalam rancangan realiti Jagoh Rakam Muda. Inisiatif daripada Kementerian Belia dan Sukan terus kepada Belia Negara. Baiklah, ini merupakan cabaran pertama anda, iaitu Cube 3 dimensi. Kesemua ahli pasukan perlu membawa bongkah-bongkah daripada platform A ke platform B dan kemudian menyusun bongkah-bongkah itu sehingga menjadi sebuah cube. Apabila sudah siap susun, ahli-ahli perlu membunyikan loceng sebagai isyarat saya datang untuk periksa sama ada betul ataupun salah. 今天会知道谁进决赛，我觉得很恐怖啊。 Pergi final. Ini memang dalam expectation. Cube 3 dimensi bermula dari 3, 2, 1. Diingatkan sekali lagi, bongkah-bongkah mengikut warna kumpulan tersendiri sahaja yang dibenarkan. Jelas? Jelas. Saya dapat terasa yang tim kami boleh pergi champion. Kita orang kena buktikanlah sebab dah sampai stage ke sini, so kita orang kena all out. Cube 3 dimensi bermula dari 3. Saya selaku kapten Harimau Merah berharap kumpulan saya akan dapat pergi ke final lah. 2, 1. Ish, nervous pula. Hati-hati. Jangan sampai tercedera. Hati-hati. Actually, me and Xiangfu played this before. It's called Soma Cube. Xiangfu, he somehow memorized sequences of the blocks. So lucky to us, I boleh buat direct. I used to play that game. Benda yang saya risau, kalau shape dia lain. So bila game tu nak start, suruh ahli kira berapa banyak dengan shape tu ada tak yang kita orang expected. Dan alhamdulillah memang ada. Memang sebiji. Woi, kacau! Last week, we had a similar challenge, which was the stacking box, color one. And I thought, okay, similar challenge, we can do this because last week Team Yellow did it fast. Rasa-rasa... Tim kuning ah. Tim hijau. Hey, go, one more. One more, come on. Hijau pun mungkin ada potensi hijau. Hijau, Sebab hijau dia punya team spirit sangat kuat lah. Oh.
We got this strategy after our loss at the cube stacking game. There should be 1 to 2 mines, and then the other 6 or 7 will be the hand of the game lah. Xiangfu and me will be the one putting the blocks together. 下一个，什么来 ？Next one，下一个。 kuning nampak? At first kita agak overconfident sebab rasa macam senang je. Gunakan strategi yang sama dalam episod sebelumnya. Agak susah sikit sebab sepatutnya kita orang kena ambil yang bucu dulu. Kita orang pergi ambil yang untuk soft tengah-tengah. So sebab tu kita orang tak dapat nak soft yang tepi. 其实我们全部有给 homework， 我们学 puzzle 嘛，因为我们觉得今天会很多 puzzle。Wilson 还有那个 Imran 他们有学嘛，就他们做啊。So dalam strategi ni kami fikir mana satu piece nak go dulu. So bila kami tengok semua piece yang ada, kami akan cari corner dulu, baru kita continue untuk penuhkan tengah dan atas. 因为 based on 上次的那个 game， 我们其实拿最后一名。这一次 when 他来到这个 cube 的时候，我们是觉得有可能也是会在最后一名这样子，因为我们真的是没有这样有脑啦。Kenapa kamera tak pen dekat merah? Kejap bang. Pen merah sekejap. Kan kita dah cakap, harimau merah mesti boleh punya. Pasukan merah. Wow, laju. L tu, L play. Come on guys, come on. Merah. Sini. Let's go. Bagi saya impress antaranya Trisha dan juga Firdaus, dan saya nampak mereka berdua mempunyai imajinasi luar kotak. Bagaimana mereka melihat benda tu macam berfikir dengan cepat. Jadi kita bekerjasama pada waktu tu untuk menyelesaikan dengan cepat. Before starting the challenge, kita plan macam ketua kita, dia akan arrange the thing. Tapi kesilapan kita dekat sana sebenarnya semua orang involved dekat dalam. Yang ni dekat sini lah, atas ni. Yang ni dekat sini. Memanglah. Tu mana sepatutnya? Aduh, kuning macam slow. 很清晰的在做什么，因为降服有给智慧，所以我们一人顾一个图案，然后降服讲说要拿哪一个 puzzle 的时候，我们就 pass 过去，然后放这样子而已。 Mungkin piece ni tak cun. So kita orang kena try and error lagi, keep on trying sampailah dapat lah. Itulah challenges dia. Sebentar saya periksa. Belum. Oh, ada bunyi ke loceng Masa tamat untuk pasukan merah. Perasaan kita orang happy lah sebab dapat nombor 1. Mungkin ada momentum untuk dapat pergi ke final masa tu. So kita just go, tarik, letak, boom, settle. I don't get how red team is faster than us lah. Maybe they are faster at carrying in the box because they are quite strong, right? Masa tamat untuk pasukan hijau. Kuning, silakan. Come on. We had actually a really solid plan, but it didn't really work because the last piece that came was the piece that need to be at the bottom. But when the piece came, we already started building it. We have to fight with them. Penentuan untuk tempat ketiga dan keempat antara pasukan kuning dan biru. Come on, kuning. Let's go, biru. Okey, angkat tangan. Angkat. Relax, patah relax. Angkat tangan. Terbalik. So by the time that we figured it out, the other teams finished already. Oh, susah. Sedih Alisha tu. Tim bola biru. Okey. Kita terlalu overconfident, end up tim saya dapat nombor last yang siapkan. Yes. Alright. Cabaran kedua dinamakan cabaran memori. Sebab memorize tu sebenarnya saya memang okey je. Sebab saya memang dah biasa senang ingat. Saya jenis tengok, okey dah hafal. Di balik kain hitam ni, inilah cabaran dia. Yang mana ia memerlukan ketajaman mata serta kefokusan minda anda. 第一个玩的是脑，我 expect 第二个会是 physical 的东西，然后结果一去到那边看到一个黑色的布盖着那个，我想完蛋，又再来考脑了。Sama. Saya ingat bila nak fizikal ni.
Memorizing is something I've been doing years in my life. Tugasan anda untuk mengingati gambar ini dengan detail yang kami sediakan. Anda akan diberikan 20 minit untuk menghafal dan meneliti gambar-gambar ini. Tanam dan pahat dalam ingatan kerana sebaik saja masa tamat, anda perlu menjawab soalan berdasarkan lukisan ini. Ready? Silakan. Alamak, susahnya. It's a memory game one time. Apa ni, weh? Apa yang dia nak kena hafal? Contoh soalan apa? Macam Okey, mana? contoh soalan. Berapa banyak jam ada dekat dalam ni? Dia orang kena hafal lah. Kita bagi sekali je tengok dalam masa 20 minit dia kena hafal. Lepas tu kita tak bagi dah. Soalan akan dikeluarkan, dia kena jawab lah. Uish, susah ni. Setiap kumpulan diberikan masa 20 saat untuk berbincang. Kemudian menunjukkan jawapan kepada saya. Sekiranya jawapan yang diberikan salah seorang daripada ahli kumpulan akan diambil ataupun dikeluarkan daripada kumpulan anda. Tim dengan ahli yang terbanyak akan dikira pemenang. Saya berikan masa 20 minit untuk menghafal. Silakan. Kan dia ada satu floor, empat floor. So 4 floor tu bagi 2. Ni. You take this one. Okay, this one. I take this one. I sini. You sini. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya, Kak Fatin saya main ni. Tak. Sabar, pilih dulu. Jangan terus hafal. Dia sangat teliti, but at the same time dia panic. Dia akan affect semua tim. Since there are 4 floors, right? Floors are separated into 8 teammates. Each teammate take a part of the floor. Setiap seorang mesti hafal apa yang berlaku, apa yang ada sana, cube apa ada, detail-detail dekat dinding. So this one memerlukan kerjasama yang banyak dan individual punya kemahiran dalam mengingati apa yang berlaku dalam setiap tingkat itulah. Okey, satu lagi. Ingat. Dengar suara saya. Huruf awal ke apa-apa, paling-paling kamu hafal. Okey, contoh ada biru sini. Baju biru, BB. Apron, A, brown apron. Ada carrot, C. Gitu je, ingat. Okay. Okay, Zlan, me, and then Ashwari, Sky, and then Xiangfu, Steven, Jiale, Ryan. Okay. 要记得这个 color is what akan. Saya rasa dalam tim saya kuat ingatan dia is Sarah dengan Alicia lah. Saya memang bagi harapan tinggi jugalah untuk diorang dua. Kena ingat ya, kalau salah satu orang daripada setiap kumpulan perlu dikeluarkan. Ingat dia punya kedudukan ke? Ingat dia punya apa? Soalan tu dia berbeza-beza, macam-macam. Berasaskan gambar yang kita bagi. Botol pasir ada 7. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat, carrot ada 13. Carrot kat mana? Oh, sini. Takkan carrot pun nak kena kira? Aduh, penat. Botol pasir ada 7. Ingatkan Sepatutnya kita tak boleh pecah sampai jauh macam tu sebab orang tak boleh hafal gambar saja. Kita kena hafal apa benda yang penting rasanya. Kalau nak hafal gambar rasanya dia tak akan tanya orang ni pakai baju apa, ni pakai baju apa. Saya rasa ni bukan kepakaran saya dengan Ashton lah. Sebab kita orang more on physical things. Nak bandingkan dengan teammates lain, dia orang lagi power lah. Well, we did a really good job at memorizing it at first, but at the halftime of the memorizing time given, we found out that it is not as efficient because one of us has to be eliminated. Everyone add on after their floors an extra item. You guys can depend. A missing shoe here, stacks of papers, dustbin. Situ kami salah strategi lah. Patutnya dalam satu gambar itu semua orang kena hafal semua, tapi kami tidak. Ingat kalender. Han. Kalender kau. Baiklah, masa tamat. Baiklah, saya akan teruskan dengan soalan pertama saya. Sedia? Yes, sir. Soalan pertama, senaraikan semua jenis bahan kita semula yang terdapat dalam gambar. Senaraikan ataupun namakan bahan plastik yang terdapat. Senaraikan ataupun namakan semua jenis bahan. Gambar saya ada ke tak? Dah, fikir kau punya sendiri je. 10 saat. Baik, berhenti menulis. Tunjuk dekat saya dalam kiraan 3. 3, 2, 1.
Salah. 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 Tim merah. Salah. Kesemuanya salah. Ingat, kalau saya keluar ingat. Macam mana? Hah? Okay, relax. Jangan. Sebab kita tak tahu soalan dia. So, mana yang kita hafal, tulislah jawapan dia. Salah sebab tak cukup barang lagi Betul. Ada lagi Trik dia dekat sini Dalam beg hijau ada tin ataupun tim aluminium, logam di dalam beg hijau. Mungkin ada tim yang kurang satu jawapan dan mungkin tak ada langsung jawapan. Kecil betul. Kalau saya peserta saya dah marah dah. Silakan seorang saya nak minta untuk keluar ataupun diambil, diletakkan di belakang. Silakan. Siapa nak keluar? Siapa? Saya tengok tim saya yang lain, semua pun okey. Cuma jadi sebelum saya keluar, saya bagi tahu part saya apa sebenarnya. Jadi orang boleh berfikirlah. Alah, kesianlah. Kau ni tak ada simpati langsung lah. Soalan kedua. Apakah tarikh dan masa di tempat aktiviti rakan digital? Kamera perak. Sekali lagi. Di tempat aktiviti rakan. Tengok. Apa ni? Pukul 1. Masa tamat. In 3, 2, 1, let's go. Satu petang, 6 Disember. Betul? Powernya. Power ke dia? Rakan digital ni dekat bahagian Brian. Tapi kotak rakan digital tu ada dekat tempat saya. So saya ingat itu adalah saya punya level untuk jawab dia punya soalan. Sebenarnya itu adalah Brian punya. So kami keliru di sana. 还有一个时钟，只是我记下时钟，我没有记下里面的时间。 Saya perlukan seorang daripada tim anda untuk dikeluarkan. Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. 连续2个烤脑的 game， 我们应该是很完蛋了。 Soalan yang ketiga. Berapakah jumlah orang di dalam gambar ini? Berapa ramai orang dekat dalam gambar tadi? Silakan. 48 kuning, 48 hijau, 48 biru, 48 merah. Betul semuanya. Tahniah. I got experience in memorizing a lot of things lah, cause I got do storytelling and syarahan. Soalan yang keempat. Apakah warna bola yoga yang terdapat dalam gambar rajah tadi? Tulis je apa-apa. Jangan tinggalkan kosong. Saya tidak tahu ada bola yoga dalam tu. Yang susah macam dia tanya bola yoga tu, diorang tanya macam benda-benda kecil yang susah kita nak kira. Tu. Tunjukkan kepada saya. Orange, jingga, orange. Semua pasukan. Betul. Betul lagi. Baiklah, soalan kelima. Berapakah jumlah jalur merah pada bumbung bangunan? 我们完全没有印象在屋顶上面。 Cuma part bumbung tu je kita orang tak perasan. Kita hafal banyak benda. Kita hafal pokok pun kita hafal. At the end, they asked more than that. Weh, mana ada orang kira weh? Ada orang kira ke? Tak ada siapa pun hafal. 屋顶有记到啊？tulis 10. Tunjukkan. 3, 2, 1. Tunjukkan kepada saya. 3. Jawapannya adalah 15. Semua salah. Sila keluarkan seorang daripada tim anda dalam kiraan 3, 2, 1. 因为我只是被满1层楼吧，我们有背 extra 的东西，我都觉得已经不行了。我不，然后我队友还可以背到。 I knew it was going to be this hard, but not that hard. Baiklah, soalan yang ke-6. Aduh, kenapa ramai sangat join aku ni? I don't know what my teammates think, but for me, right, I memorized like 10 plus stuff already, but it only came out 2. Once all my teammates start to leave, I was like, oh my god, all the questions is not coming out, the things that we're memorizing.
Saya rasa kecekapan otak diorang lagi laju, lagi cekap daripada kita orang. Sebab tu saya pun rela nak keluar dulu awal. Ketua kumpulan keluar. Dia pandai ya strategi bagi adik-adik yang naik. Maksud adik lain tu yang menghafal banyak. Saya perlu untuk menghafal di baris paling atas. Pada waktu mungkin agak cemas. Saya lupa untuk soalan di tempat saya sendiri. Sarah dengan Sofia ni macam susah hati je. Memanglah. Pasukan merah, jangan terlalu selesa. Soalan seterusnya. Berapakah bilangan mikrofon di rostrum ataupun podium? Mikrofon? Sekali lagi, berapakah bilangan mikrofon di podium ataupun rostrum? Pasukan hijau dan merah, keluarkan seorang. Jawapannya adalah 3 mikrofon. Wow! Amazing! Saya tak rasa takut sangat sebab saya percaya dengan apa yang saya dah hafal. Tapi impress lah dengan Sofia. Walaupun dia seorang, dia still boleh manage jawab beberapa soalan. Tapi 3 lebih macam tu. Nyatakan semua aktiviti gaya hidup yang dijalankan di tingkat 3 sahaja. Bukan kotak gaya hidup, tapi aktiviti yang dijalankan. 3, 2, 1, tunjukkan kepada saya. Kuning, Sarah, kita semula dan demokrasi. Hijau, dance, music, niaga. Sofia, digital music dan ekspresi. Tim merah, bermain alat muzik, menari dan menggunakan laptop. Jawapannya? Jawapannya, pasukan biru saja yang betul. Power kan dia kan? Oh, dia seorang bang, dia boleh. 1, 2, 3. Ulala! So masa tu kami rasa ada harapan lagi dan kami boleh continue lagi untuk next challenge dan akan buat lebih terbaik lagi. 我答对的时候，他们全部都有切给我，我就比较semangat要做那个东西。 Soalan seterusnya. Berapakah jumlah bola berbelang merah di tempat aktiviti rakan ekspresi? 全部照片的时候，因为我问他们嘛，我就记得比较多，所以对我来说很容易下。 Lepas tu adalah soalan tu Ashton pula. Yang ni yang mana? Tak ingat. 3, 2, 1. Silakan. Soalan seterusnya. Berapakah jumlah bola berbelang merah di tempat aktiviti rakan ekspresi? Tuliskan jawapan anda. Jangan dibiarkan kosong. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Jawapannya? 3. Aduh, salah. Ini bermakna pasukan merah menjadi juara untuk pusingan yang kedua. Pasukan merah. Dan pasukan biru naik juara untuk pusingan yang kedua. Thanks Sofia. Wah, dia memang sangat pintar lah Sofia. Tapi Sofia dapat survive sampai jadi top 2 dalam kumpulan tu. So masa tu kami rasa ada harapan lagi, continue lagi untuk next challenge. Anda masih lagi menyaksikan Jago Rakan Muda, inisiatif hebat daripada Kementerian Belia dan Sukan. Terus kepada belia-belia negara kita. Are you guys ready untuk next challenge? Ready? Baiklah. Untuk cabaran seterusnya, setiap pasukan bakal ataupun perlu mengharungi tawaran Kuala Lumpur Tower. Tawaran? Ni mesti fizikal lah. Yes. Gaya ya. Setiap pasukan akan menakluk menara ikonik negara kita secara bergile-gile mengikut pasukan. Ahli-ahli perlu membawa beg pasir seberat 5 kilogram
dari permulaan dan meletakkan beg tersebut ke stesen-stesen yang sudah kami sediakan dalam masa 30 minit. Perlu diingatkan, anda akan mendaki lebih kurang 1,672 anak tangga. Kesemua stesen berada di tingkat-tingkat yang berbeza. Pasukan yang berjaya memenuhi stesen-stesen dengan beg pasir yang banyak akan menang cabaran ini. Beg-beg pasir perlu diletakkan di stesen yang bertanda. Markah tidak akan dikira jika ianya berada di stesen yang lain ataupun di luar stesen. Tim saya semua agak down sebab first game memang dah out. Tiba second game pun kami seri dengan Gajah Hijau. So kami rasa macam harapan nak ke final tu agak tipis. Agak takut sebenarnya sebab kita dah dalam zone yang agak bahaya lah. Cara kiraannya adalah di checkpoint yang pertama, 1 poin bagi setiap sandbag, 5 poin bagi setiap orang ahli dan diwajibkan 4 orang ahli berada di checkpoint berikut untuk menjawab soalan trivia. Checkpoint yang kedua, T12. 2 poin untuk setiap sandbag, 15 poin untuk setiap orang ahli dan perlu ada 2 orang ahli untuk menjawab soalan. Checkpoint yang ketiga, T16. 5 poin setiap sandbag, 20 poin setiap ahli dan hanya 1 orang sahaja yang perlu berada di checkpoint berikut. Seterusnya, TH00, checkpoint yang keempat. 10 poin per sandbag, 35 poin per individu. Tiada limit ahli untuk menjawab soalan. TH05, 20 poin setiap sandbag dan 50 poin setiap seorang ahli. Nak kena ada 2 orang pun boleh, 3 orang pun boleh. Kalau tak boleh jawab, tunggu semua datang pun boleh. Itu strategi masing-masing. Jelas? Setakat ni, masa terpantas Malaysia lah. Kalau tak silap kita punya atlet sendiri, So Wai Ching tu, kalau tak silap 7 minit lebih. 7 minit? 7 minit sampai atas. Ya. Saya rasa lift tu. Lift lagi lambat ke macam mana? Oh Allah. Ini Jaguar Rakan Muda. Misi anda bukan sekadar naik tangga, tetapi untuk menyelesaikan setiap halangan yang menanti. Kerana di setiap sepanjang perjalanan ada 4 stesen checkpoint yang wajib anda harungi sebelum tiba di puncak. Dan setiap stesen ada cabaran minda yang menanti. Kita bagi bebanan. Bebanan lagi? Kau dikejam tau. Kau dikejam. Jika anda gagal, pasukan anda tidak dibenarkan untuk mara ke next checkpoint. Ini bermakna anda perlu menyelesaikan task yang disediakan di setiap checkpoint. Tak dapat selesaikan, ini bermakna anda tidak dapat naik untuk ke checkpoint seterusnya. Sekiranya sudah bersedia, saya nak dengar sikit daripada anda. Rakan Muda? Boleh! Let's go! Okey, tim biru. Bagi cheer sikit. Tim bola biru! Alright, Imran. Okay. Apa strategi korang? Don't run, walk fast. Baiklah, tim biru. Kalian ready? In 3, 2, 1. Run! Let's go! Dia letak di checkpoint 1. Kalau nak ambil sampai atas? Lagi tinggi checkpoint, lagi tinggi dia punya markah. So maksudnya kalau diorang tak nak angkat sandbag tu, tapi diorang semua sampai atas pun boleh? Strategi masing-masing. 我给的 idea 是我们不要拿那个 sandbag。我跟他们讲，如果没有带那个 sandbag， 可是全部人都有在上面，那个 point 也是很好。Weh, dia angkat banyak. Waktu tu saya pun macam terfikir juga, macam betul apa yang Sofia cakap ni. Kami juga ada greedy lah. Nak ambil sandbag lebih daripada 2, saya angkat 4. Ini penat sebab dia naik tangga. Tapi ada yang cakap tidak penat. Oh, mustahil lah, ini naik tangga ni, penat. 我给 idea 的时候，他们没有听吗？ Boleh. 不能拿一个就可以了。不要放下。Satu sandbag berapa kilo? 5 kilo, lebih kurang. Beratnya. Banyaknya. Saya nak try and error. So saya naik tangga. Tiba-tiba saya rasa berat. So ada let go 2. Tapi saya kata dengan diri saya, walaupun saya greedy and buat silap dekat sini, saya still akan make sure saya sampai atas. Ya, jalan. Jalan. Jauh juga checkpoint ni. Checkpoint, tak sampai checkpoint lagi. Nampak tak tadi yang sandbag yang dia letak tu? Tak dikira point. Sebab dia kena letak sandbag tu dekat checkpoint. Kat sini? Ini checkpoint dia.
confirm the answer right at the whiteboard. Yeah. Yeah. Put over here. 70, 80, 90. Guys, no more weights. All weights here. Yeah. Walk up. 1 poin je. Go. 第二位上，直接上。Okay. Hah? Bawa dua saja. Kirin boleh. Bawa dua. 我们太多的嘴巴在讲话，各有各的想法，可是都没有一个结果。拿几个去就可以了，可能2个、3个就可以了，不要多。Kumpulan biru selalu problem ni tau. Semua nak bercakap. We no need. Okay. Where's the set? No, I want to stand by. Okay. 250加70 320 326有上对吗 Okay, one more time everyone. Okay. Bila penat tu semua benda jadi tak Lepas tu betul. dah dah padas lagi. 刚才那个白五的照写钱，蓝色的照写钱，红色 ini berapa? 10, 20, 30, ini 30, ini 40, ini 10. 171 吗？ Ya, 171 ah. Once and never. No more next time. Really, no more next time. 加150 250 250 320 Hah? Ini merupakan episod yang kelima dan kita nak tahu tim mana yang sampai, tim mana yang bawa beban lebih, tim mana yang ada strategi yang paling gempak sekali. Our strategy initially, everyone at least take 1 sandbag. Kau nak take one. Nampak rules dia. Jalan. Eh, jangan run. Bang, bangun tengok. 我们真的看小了那个 game。 penat tu. Udara pun dalam tu rasa tight. Saya rasa macam sesak nafas. 30 saat lagi. Tak sempat ni. Tak sempat. 1. Masa tamat. Tak sampai. Tak ada. Siapakah dua pasukan yang akan mara ke akhir ataupun final nanti? Tahniah diucapkan kepada pasukan